Sebagai aktiviti penutup di distrik Tatau pada tahun 2023 ini, ialah Seminar Kesihatan Anjuran Health Department, Mission Sarawak. Sekali lagi gereja-gereja di sekitar Pekan Tatau dan sebahagian gereja di kawasan Stulan dan kawasan Arif juga turut hadir ke seminar yang penting ini. Selama 3 malam berturut-turut dan pada hari Sabat 9 hari bulan Disember, anggota gereja dari kawasan-kawasan tersebut datang ke Rumah Lubak, Batu Bom. Pada Ahad, 10 Disember kami telah mengadakan saringan kesihatan untuk orang awam yang prihatin tentang kesihatan diri sendiri. Selain daripada dihidangkan dengan ceramah kesihatan, MS Maria Bakri juga turut menyumbang sesuatu yang penting kepada kejayaan seminar kali ini. Dia telah mengadakan healthy cooking demo kepada para wanita dan ketua-ketua pelayanan wanita di kawasan ini. Tak perlu takutlah Dr. Jane, pak-pak polisi ini datang bukan hendak menangkap kita, mereka datang kerana kami telah menulis surat kepada mereka. Biarlah mereka menikmati hidangan yang telah disediakan di atas meja. Ketika sesi question and answer, Pastor Stephen Agong bertanyakan tentang moringa yang dikatakan di media sosial sebagai ubat 1000 guna, dan ini jawapan daripada Dr. Edward Nathan. I just want that, kalau apa-apa yang kamu dengar itu bagus sekali, kamu pergi jumpa dia, tidak perlu datang ke hospital. Sebab mereka akan menjanji kamu sehat. So hospital boleh tutup. Dan memang kalau itu bagus, saya akan tukar pekerjaan saya sebagai seorang doktor dan menjadi seorang jual moringa. Tapi hingga pada waktu itu, bila ada kebuktian yang betul-betul, like Dr. Jiwan say, A to Z, very high. And you must know, remember I said in general conference, we believe in evidence-based medicine. Beginilah suasana pada pagi Ahad, 10 Disember 2023 di Rumah Panjang Batu Bom. Anggota gereja yang tinggal, jauh dan dekat datang untuk saringan kesihatan.
terima kasih kepada mereka, juga para jururawat, musisi kita,